Ya. Selamat menyambut Hari Guru 2025. Tema Hari Guru pada tahun ini ialah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Tema ini bukan sahaja mengangkat peranan sebagai seorang pendidik, malah ada nilai membentuk masa depan sistem pendidikan negara. Guru hari ini bukan sekadar mengajar, malah meneroka teknologi, memimpin inovasi dan menyemai nilai murni dalam dunia yang semakin mencabar. Hari ini, Polis Profesional Seremban akan menyambut hari yang cukup istimewa. Jadi, dengan kesempatan ini, kami ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua pensyarah Polis Profesional Ampangan Seremban. Tanpa mereka, siapalah kami? Jom kita sama-sama saksikan sorakan sambutan Hari Guru di Polis Profesional Ampangan. Ketua program, kaunselor, pensyarah-pensyarah, AKP dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum. Karya Guru Teknologi Pembinaan. Di tapak kosong berdebu ilmu, kau hadir dengan pelan dan wawasan. Untuk semua, hari ini kami berada di sini menghargai guru yang berundi pekerti. Kami mengacu utama evaluasi pendidikan terus sementara. Ibu disampaikan sebelum jiwa menjadi panduan sepanjang usia. Pendingin hawa kami pelajari.
Sebelum kami mengakhiri rakaman ini, kami dari TVPSS ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pensyarah yang telah banyak berkorban untuk kami. Semoga cikgu-cikgu sentiasa sihat dan dirahmati selalu. Kami sayang cikgu. Terima kasih cikgu.